Okey. Mall di Malaysia. Mall di Malaysia menjual pelbagai jenis barangan. Susunan-susunannya, barang-barang yang dijual, Assalamualaikum dan salam sejahtera juga membesar suara. Untuk menemani para pelanggan semua, pembayaran baik kasih boleh dilakukan di kaunter 4, 5, Detol, 6 pencuci dan 7 detol, di arah 1 sahaja. bekas-bekas plastik, boleh dilakukan di kaunter 1, sabun 2 dan 3 badan, di arah body 1 wash, sahaja. Saya periuk-periuk untuk menemani para pelanggan di dalam mall. pembayaran baik kasih boleh dilakukan di kaunter 4, 5, 6 dan 7 di arah 1 sahaja. Manakala bagi pembayaran biasa boleh dilakukan di kaunter 1, 2 dan 3 Suasana di arah mall 1 pada sahaja. hari Jumaat Sekian, terima kasih. pada pukul 5 petang. Barang-barang yang dijual, getah rambut, pelbagai jenis getah rambut yang ada, penyepit rambut, pelbagai jenis penyepit rambut yang dijual. Pelbagai jenis topi dan juga warna topi yang dijual. RM10 hingga RM19.90. Dan bag, pelbagai jenis bag yang berharga RM5 hingga RM10. Ni bag ni nampak cantik. Jom shopping. Tote bag. Yang material dia adalah canvas. Berharga RM10 satu. Butang baju Melayu berharga RM9 sehingga RM48 kalau beli 6. Okey.